Nama apa? Alip. Alip apa? Alip SW. Alip SW. Ha. SW tu apa? Straight workout. Straight workout. Dulu main straight workout. Sekarang tak main dah? Tak, dah jarang Main je. Boleh buat handstand semua lah. Serius bayi. Macam tak ni je? Nanti tunjuk bukti. Okey, nanti tunjuk bukti lah. Okey, umur berapa sekarang? Alamak, umur bisik Ya, lah. bisik. Serius lah? Ya. Tuanya? Tua tu. Tu sangat. Asal mana? Asal bosan dia cari aku. Itu lah selalu kena. Ingat kelakar tak kakak. Ni benda serius. Ya. Ini betul lah ni. Serius bayar. Awak ada masalah percintaan ke? Ada. Adalah. Kalau awak ada masalah percintaan, saya nak tanya awak. Soalan paling famous. Pernah bercinta tak? Pernah. Ya. Ya. Dengan dia lagi ke dah putus Dah lah? putus. Tak ada dah. Tak ada dah? Tak ada. Dah putus lah? Ya. Nak macam mana boleh putus? Dia ada orang lain lah. Dia ada orang lain lah. Dia sayang je saya, tapi dia sayang lagi orang tu. Oh, maksudnya awak tengah couple dengan dia tu, dia pun ada orang lain. Maksudnya dia curang lah. Tahu lah, tak sepati lah nak sebut perkataan tu. Yang dulu tu berapa lama dengan dia? Setahun ke? Tapi tunggu dia lama lah. Dia dari 2015. Serius lah? Ya, serius. Zaman sekolah. Maksudnya memang cantik sangat lah dia tu. Sebab awak tunggu dia. Dia bukan cantik. Dia Betul? macam hati dah dekat someone lah nak. Kita tak apa dah. Habis lah. Habis dah? Habis dah? Tak ada dah? Tak ada. Contoh kalau dia tengok video ni sekarang, apa yang awak nak cakap kat dia? Semoga berbahagia dengan si dia lah. Dah tunang kan. Harap kahwin tau. Oh, dah tunang dah? Pak awak bila pula? Alamak. Jangan sini tu. Tak tanya je. Jangan sini. Tak ada. Tak ada lah.